Kamu tahu kan nak menyelepas dia macam pakcik abang? Kamu kerti ke ilmu ni? So sampaikan kat cik balik lah. Kamu tak mampu pun, saya bagi kan kamu tak mampu buat pun. Nanti jadi fitnah. Betul, fitnah. Tak boleh. Kamu tak mampu nak menyampai pun. Bahkan kelayakan kamu nak habaq kat dia pun kamu tak kerti macam mana nak habaq. Buat orang marah aja. Kecuali kalau dia tanya, betul Ustaz? Kecuali dia minta bersungguh-sungguh boleh aja. Boleh kan? Yalah, tu nak tahu tu. Ataupun orang tu pangkat-pangkat pelagak-pelagak kita friendly dia. Tu boleh. Ya, kadang-kadang ahli keluarga kita. Nah, kita friendly sindir yang membawa kepada ilmu. Sindiran yang membawa kepada apa? Ilmu. Pada ilmu pengetahuan. Sindir yang membawa kepada ilmu pengetahuan. Tapi ilmu tauhid ni nak menyampaikan habaq tentang lepas susah. Macam mana kamu kenal tadi? Ada orang senang. Macam Pak Cik tu senang, kamu susah. Tak nampak. Terlindung dengan ilmu dia sendiri. Ilmu dia membangkang dia. Bukan senang tak nak bunuh ilmu orang tu. Kepahaman tu hal lama tu nak bunuh orang. Bukan senang, susah. Dengan izin Allah lah apa kan? Macam-macam dia cakap. Izin Allah, izin Tok Nik dia lah izin. Macam-macam. Dia alasannya Tok Nik aku bagi izin dah. Power besar sangat dah. Ada hal ni kalimah ni suruh habaq lain tak terlibat dah. Melanggar dengan Allah Ta'ala suruh buat. Nak kena minta izin Allah Ta'ala suruh buat. Kena minta izin lagi berapa kali nak minta izin. Izin tu dah izin dah. Sasau ayakai. Nampak tak kebodohan kau? Dia tak ada knowledge. Dia ada knowledge tak? Ilmu tak ada. Cakap tu. Dia meniru lah. Meniru? Nampak mudah. Mudah. Tapi nak atasi hujah-hujah orang bodoh. Ya. Nak atasi hujah orang bodoh. Nak atasi hujah-hujah orang sederhana bodoh. Nak atasi orang pandai, orang bijak kepandaian, orang orientalis. 5 ciri kamu nak atasi hujah-hujah mereka ni. Ahli kitab ni. 5 macam ahli kitab ni. Ahli kitab hebat. Ahli kitab hebat bawa ilmu dia. Dia sikit-sikit kita lepas syirik. Sikit kita lepas syirik. Tidak boleh tak lepas. Dia sikit kita lepas syirik tu tapi boleh tak apa. Ahli kitab. Ahli fikir lah. Orang bijak pandai pun sikit kita lepas tapi tak boleh lepas. Yang teruk terlepas ni orang tengah dengan orang mujahid bodoh. Mereka dua ni teruk. Dia tak nak ambil tahu. Susah nak lepas. Motor bang tu. Motor bang. Yang first tu. Yang pertama yang kedua tu. Motor bang nama. Susah nak lepas mereka ni. Kalau kita gerak seorang sikit, dia kata kita marah dia. Tak habaq bersungguh-sungguh, susah nak pecah akal bodoh dia tu. Jangan cekik. Cekik dia. Macam-macam nak kena buat. Bijak dia tak tahu. Tapi orang bijak pandai dia kata, senang kita semis. Dia mudah malu. Dia senang faham. Kata sikit dia terkejut. Orang bijak pandai ni kita bercakap dengan mereka. Senang lah. Senang. Dia panggil ahli fikir. Senang. Kemarin kita jumpa ahli fikir 2 orang. Seorang nama Idris, seorang nama Fasil. Dengar dia pun cerita tinggi-tinggi. Cerita ibarat qiyas. Semua ilmu tinggi-tinggi. Kita dengar. Kita pun nak terjadi kelakar, nak tergelak. Cerita dia betul-betul. Tinggi, ilmu qiyas tu tinggi. Dengar. Mereka main nak. Memang mereka nak bincang hal syirik khafi. Kau tengok dalam YouTube.
Tapi dia pun tak mau mendengar orang banyak, dia pun malu. Betul. Dia pun sebab orang pijak pandai. Banyak main pada orang. Ada orang lain dengar apa sama? Pemalu. Oh. Datang sini kan? Pemain dah pemain. Tapi tak boleh belajar kerana ada orang lain dia kata. Pas bunyi malu dia pun. Tak apa, sembunyi-sembunyi lah. Allah Ta'ala tahu juga. Manusia lain tahu juga kebodohan tu. Yalah, betul. Dengan alasan macam-macam buat alasan itu asal-asal saya dengar je. Lain kali lah. Hari ni ada high sikit, ada sibuk sikit. Tak dapat belajar tauhid. Dia balik rumah tu, tak boleh tidur, tertekan. Telefon suruh aku tak boleh tidur lah. Kemarin dah main, tak mau selesai. Nak balik dulu. Hari Sabtu depan baru nak main. Tak tahu lah ketemu lah tak. Jangan tu telefon aku tanya tak boleh tidur. Manusia beralasan yang bodoh-bodoh.